Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Israf bin Nazrul Azwan daripada College Vocational Sultan Ahmad Shah Karomping, Pahang. Saya bersama dengan rakan-rakan saya iaitu Muhammad Danish dan juga Irfan Fiamullah. Saya akan memberikan pengenalan sedikit sebanyak tentang projek kami, iaitu projek Ecoenzym Cleanser. Projek Ecoenzym Cleanser ini ialah sebuah sisa domestik seperti kulit buah-buahan dan sisa sayur-sayuran yang diurai untuk menghasilkan ekoenzim. Sifat membasmi kuman di dalam ekoenzim ini disebabkan oleh kandungan alkohol atau asid asetik yang dihasilkan oleh proses metabolisme bakteria. Sisa kulit atau sayuran cecair ekoenzim boleh digunakan sebagai bahan pencuci yang setanding dengan deterjen komersial dan mesra alam. Kami akan memberikan permasalahan kajian, iaitu yang pertama, Malaysia menghasilkan jumlah besar sisa bekerja setiap hari melebihi kapasiti pengurusan sisa yang sedia ada. Kedua, sebilangan besar sisa yang dihasilkan tidak diditas pula. Yang terakhir, kebuangan sisa yang tidak terkawal boleh mencemarkan tanah, air, udara serta menyumbang kepada perubahan iklim dunia. Penghasilan sisa bekerja, khususnya sisa domestik, harus dikurangkan bagi mengelakkan peningkatan pembelanjaan kerajaan. Kos yang tinggi menyebabkan pihak berkuasa sukar untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan kepada masyarakat. Seterusnya ialah cara menghasilkan Ecoenzym Cleanser. Yang pertama ialah mengenal pasti masalah. Yang kedua, membuat carian maklumat melalui internet. Yang ketiga, penyediaan bahan dan melakukan projek. Yang keempat ialah pengujian hasil projek. Yang kelima ialah sekiranya tidak berjaya, buat penambahbaikan. Yang keenam, setelah berjaya, membuat pengujian hasil eksperimen. Lepas tu tamat. Saya akan membentangkan tentang objektif kajian. Yang pertama ialah produk inovasi ini mesra alam sekitar dan selamat digunakan. Yang kedua, produk inovasi ini mudah digunakan. Dan yang ketiga ialah boleh dipasarkan sebagai pencuci Ecoenzym Cleanser. Dan kelebihan produk ini ialah mudah digunakan. Yang kedua ialah menguraikan lemak dan grease kepada molekul lebih kecil. Yang ketiga, mengurangkan saliran tersumbat. Yang keempat, kos yang rendah. Yang kelima, penghasilan sisa yang kurang. Dan yang keenam, mesra alam. Saya akan menunjukkan bagaimana Ecoenzym Cleanser dihasilkan dan berfungsi. Ecoenzym Cleanser dihasilkan melalui proses penampaian. Ia akan mengambil masa 3 bulan untuk menghasilkan desinfektan. Pada bulan pertama akan menghasilkan alkohol, pada bulan kedua akan menghasilkan cuka dan bulan ketiga akan menghasilkan enzim. Enzim yang terhasil dapat digunakan untuk menguraikan minyak dan lemak menjadi molekul yang kecil. Ecoenzym Cleanser ini tidak menghasilkan buih seperti mana deterjen kimia. Ini menyebabkan saliran tidak tersumbat. Ecoenzym Cleanser tidak mencemarkan alam sekitar kerana tidak dihasilkan oleh bahan kimia tapi dari sisa buah dan sayuran. Spesifikasi penghasilan inovasi. Produk inovasi ini mempunyai nilai pH 3 iaitu berasid. Keadaan yang berasid menyebabkan mikroorganisma akan mati dan amat sesuai digunakan untuk membasmi kuman. Antara bahan yang digunakan menghasilkan Ecoenzym Cleanser ialah lemon, buah kasturi, kubis, mangga dan buah jambu serta gula berang dan air. Dapatan kajian. Nilai pH adalah 3 iaitu cecair berasid. Boleh memecah lemak kepada molekul lebih kecil. Boleh membersih lumut atau kotoran yang degil dengan mudah. Kesimpulannya, Ecoenzym Cleanser ini telah mencapai objektif kajian iaitu produk inovasi ini mesra alam sekitar
dan selamat digunakan. Produk inovasi ini mudah digunakan, boleh dipasarkan sebagai bentuk ecoenzim. So kita orang hari ini akan membuat satu eksperimen yang dikenali sebagai tindak balas ecoenzim cleanser terhadap permukaan yang berlumut. Jadi untuk eksperimen yang kita orang akan buat ni, kita orang akan menitikkan beberapa titik ecoenzim cleanser ini ke dalam ni dalam kuantiti yang banyak untuk menguji kaji tindak balas ecoenzim ini dengan lumut ini. Kita akan titikkan di setiap bahagian dan penjuru dan kita akan membiarkan dia selama 5 ke 10 minit untuk bertindak balas. Saya akan meletakkan ecoenzim cleanser ini ke dalam permukaan yang berminyak. Sekarang kita dapati permukaan berminyak ini sudah menjadi molekul-molekul yang kecil selepas 2 minit. Jadi saya akan membersihkan permukaan yang berminyak ini. Okey, ini dia punya keadaan selepas dibiarkan selama 5 ke 10 minit. Okay, dekat sini kita dapat lihat yang ecoenzim ini berjaya untuk menghakis semua lumut-lumut dekat sini. Kita boleh nampak yang permukaan yang sebelum ni berlumut dia menjadi lebih bersih lah daripada sebelum ni.